Assalamualaikum kepada penonton-penonton YouTube. Okey. Kita apa? Sekarang kita banyak berlaku kemalangan Berlaku kemalangan mengorbankan nyawa PRU kita. Anggota PRU kan 8 orang kan. Terlalu banyak aksiden sekarang berlaku kan. Cakap tak ada dah cakap macam tu kan, tentunya tu. Okey. Rock nak berpesan lah kepada pemandu tak kira lah, pemandu lori ke, pemandu bas ke, teksi ke, sebab pengalaman saya sebagai pemandu bas. Pengalaman saya sebagai pemandu bas pernah, pemandu teksi pun pernah, bawa nyawa orang bawa lori pun pernah. Pengalaman saya lah 12 tahun bersama Rafiq KL Shah Alam 12 tahun bersama Rafiq KL. Dia kalau bawa kenderaan panjang ni, dia kena normal lah. Normal macam mana tu? Normalnya kita tak boleh mengambil barangan terlarang lah, seperti dadah ke, syabu ke, batu, tak boleh. Kita kena nak bawa lori ke, bawa bas ke, bawa teksi, kita kena normal lah. Kita kena normal. Macam pengalaman saya lah kan. Saya dulu bawa bas Rafiq KL di Shah Alam. Saya tak rokok. No smoking, saya dah berhenti rokok lah. Rokok saya dah berhenti lebih kurang masa bawa bas pun dah berhenti dah kot. Lebih kurang dekat berbelas tahun juga lah saya dah berhenti rokok lah. 18 tahun ada lah saya dah berhenti rokok lah. Dah berhenti rokok. Dia kalau bawa bas ni nak kena cukup tidur lah. Tak perlu nak ambil dadah ke, batu ke, syabu. Dia nak kena cukup tidur cukup tidur. Pukul 8 tidur lah, sebab kalau bawa bas lah. Pagi nak kena pukul 4 dah bangun. Pukul 5 daripada Kelang ke Shah Alam ambil bas. Pukul 6 tu dah start bas dah. Cek minyak hitam semua, cek air semua, start bas, running bas. Masuk semua ID semua dalam mesin, semua jalan. Sekarang ni kan banyak aksiden kan. Yang telah pergi tu kita suka Al-Fatihah lah kan. Al-Fatihah lah kepada mereka tu. Dah ajar dah sampai nak macam tu kan. Tapi dalam pengalaman saya sebagai pemandu bas, pemandu teksi, saya pernah bawa lori, bawa bas Rafiq KL, bas kilang, bas pendek, van kilang, bawa nyawa orang, bawa lori 10 tan, 3 tan, 1 tan saya pernah bawa lah. Pengalaman saya. Sekarang ni saya tak memandu lah. Orang pun tahu kan, saya kerja sebagai basking. Itulah saya nak berpesan kepada pemandu bas, pemandu lori kan. Jangan ambil barang yang terlarang lah, macam syabu, batu, dadah ke apa, untuk mengelakkan pada mengantuk kan. Yelah, dia orang kadang-kadang nak mengelakkan pada mengantuk, dia ambil benda tu untuk mengelak pada mengantuk. Dia selalu dia orang ambil batu, syabu lah, untuk daripada bawa tu tak mengantuk. Tapi bahaya benda tu. Itulah Rock nak pesan kepada pemandu bas. Sebab saya pun dulu bekas pemandu bas, pemandu lori kan. Okey. Assalamualaikum.